Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So, korang kembali lagi dekat channel aku guys. So, okay. Hari ni aku ada konten yang aku nak buat pasal 125 ni guys. So, 125 ni aku nak buat sedikit upgrade yang melibatkan tank dan juga bateri lah. Bateri bukanlah upgrade. Cuma ni nak tukar tank. Masalah 125 ni tank guys. Sebabnya penggunaan minyak dia tak selari dengan tank dia lah. Sebab tank dia ni seperti yang pernah pakai 125, tank dia agak kecil Dia sedut minyak tu lagi laju daripada tank yang ada. Isi perut tu yang ada. Jadi aku hari ni akan upgrade ke tank yang lebih besar, iaitu tank claimnya 7 liter. Inilah tank dia daripada HPSP guys. Alright. HPSP punya. Jadi kita akan cuba masukkan. Aku akan tengok adakah upgrade tank ni membantu bila bawa 125 ni jalan jauh. 125 ni masalah dia bila jalan jauh lah. Ramai pengguna-pengguna 125 akan standby tank dekat bakul dia ni. Standby tank untuk jalan jauh. Pastinya tak sampai area arah. Nak kalau pergi area member ke belah-belah utara ke, jadi tank tu tak akan support Jadi aku mengharapkan dengan upgrade tank ni boleh membantu motor ni jalan lebih jauh lah. Okay. Jadi sekarang kalau korang tengok langit pun dah nak hujan. So aku nak cuba siapkan sebelum hujan. Kita cuba. Dan juga aku nak tukar bateri dia ni. Bateri dia tak hidup ni. Bateri tak hidup. Jadi bateri pun aku akan tukar lah. So sebelum hari hujan, so jom kita mulakan. Okay, first kali aku akan buat yang simple je dulu, iaitu tukar bateri motor ni lah. Benda ni tak susah kalau tukar bateri ni. Bateri ni memakai bateri YBL 3LBS. Ni adalah kod 125 punya lah. So jom kita tukar jap. Okey, sekarang lepas aku dah tukar bateri, sekarang aku nak kena buka cover set ni guys. Cover set kiri kanan, sampai tengah. Lepas tu ni cover hitam, bakul buang lah sebab nak memudahkan kerja. Lepas tu tak ada apa dah. Pada aku 125 senang lah nak buka cover set. So jom kita buka jap. Okey, so untuk buka cover set dia ni, kita tak susah, hanya kita buka. So macam step pertama, selalunya aku akan buka bakul dululah. Okey, buka bakul sebab seat nanti kacau. Jadi kita akan buka loose ni. Okey, 125 ni nak cabut cover set dia sangat mudah beberapa skru je sebab memang boleh kira First aku akan buka semua skru belah belakang, belah ekor ni. Skru daripada ekor belakang kiri kanan. Lepas tu baru kita buka ke inner dalam guys. Inner dalam dia baru 5 skru tak silap aku dah boleh cabut semua. Lepas tu aku alihkan getah atas tu guys. Okey, kau tengok sekejap je buka sebab 125 memang tak banyak skru tapi dia kukuh. Okey, so sekarang aku nak tukar tank ni. Kita tengoklah apa perlu kita buka. Macam soket ni kita buka soket. Lepas tu aku nampak spana 8 ke 10 ni. Ni 10, spana 10. Bawah tak ada apa. Lepas tu soket lagi ni boleh kita ketepikan. Soket untuk ni lah, sensor tuti. Lepas tu tak ada apa kot. Senang ni kan. Dia boleh bawa keluar. Okey. Wish tak bagi teruk ni. So okey. Tak apa lagi korang rasa, jom kita buka. Pertama aku akan buka semua skru yang terikat pada tank. Okey, skru yang pakai dekat tank ni adalah skru saiz 10. Okey, buka skru bawah tank, semua kiri, kanan, depan, belakang. Lepas tu belah bawah tank pun ada skru belah bawah tank ada satu skru saiz 10 juga kalau tak silap aku. Lepas tu korang cabut semua soket-soket yang ada pada tank, termasuklah juga hose yang bersambung dengan vacuum. Itu pun kena cabut guys. Ada lah ya. Buat kat tepi jalan pula. Tak ada bumbung. Dah tersadai barang tak apalah, itu sakat plastik, tak ada masalah sangat, boleh lap-lap. Ni tengah bogel ni. Aduh ya, itulah. Okeylah, tak apalah. Yang penting ada ulah bumbung sikit. Kan aku nak angkat bawa ni atas batu ni kan macam lebih sangat kan. Aduh ya. Tak apalah, akan kita tunggu sampai hujan berhenti. Nanti kita sambung projek guys. Bagi aku relax jap. Nampaknya aku termenung ke bawah ni guys. Okey, angle ni agak pelik sikit sebab hujan baru berhenti selepas sejam. Jadi sekarang aku nak continue buat. Okey, sekarang aku akan alihkan box ni sebab box ni mengganggu nak alih tank ni Jadi aku akan alih tank ni. Tapi first aku kena alih benda alah ni dulu lah. Jom kita alih guys. Okey, solution dia aku alihkan tank tank tuti ni sebab macam leceh lah pula kan nak alih kotak tu. Kau jangan nak terbalik. Yes. I'm sorry.
Okey, yang kiri ni tank lama. Korang tengok perbezaan dia. Ni lagi tinggi ni lagi tinggi. Tapi bunyi dia tak berapa tebal macam yang ni ni punya tebal. Ni agak nipis, tapi dari segi sizing aku rasa memang ada perbezaan lah. Nampak? So mungkin getah ni nanti, getah seat ni mungkin dah tak boleh pakai dah ni. Ni semua kena buang ni nanti. Dia akan duduk terus dari atas tank So sekarang aku nak pindahkan sensor pelampung ni ke sini dan juga vacuum bawah ni. Vacuum ni. Vacuum ni pun kita akan transfer. So jom kita transfer. Ya. Okey, bawah pelampung ni ada getah. Jadi getah tu kalau boleh jangan terlipat bila nak masuk. Buka semua skru ni, ada 4 skru yang ikat dia, skru saiz 10. Lepas tu permukaan di tank baru pastikan bersih, baru korang ikat. Okey, benda ni dah tinggi. Tapi pelampung dia kat paras juga kan. So maknanya adakah pelampung ni akan macam mana korang rasa? Sampai sini je lah. Okey lah, ada reserve tank. Boleh lah. Kita try je lah Tak tahu lah, setakat ni tak adalah pula cakap kena adjust ke apa. Okey, lepas korang dah check permukaan dia bersih, cantik, getah tak terlipat, okey, korang ikat balik 4 skru yang untuk ikat pelampung dengan skru 10 tadi. Okey, lepas tu daripada tank lama aku cabut menggunakan screwdriver Phillips. Lepas tu transfer je terus ke tank baru. Ini pun sama juga, bawah dia ada seal, pastikan seal jangan terlipat dan ikat semula. Dekat tank lama ada getah, dekat setiap penjuru ada getah damper lah, atau panggil vibrate punya absorption. Okey, getah ni korang kena cabut menggunakan screwdriver flat. Lepas tu transfer cara yang sama juga dekat tank baru. Kalau korang tak ada benda ni, dia terlalu banyak free play sebab dia ada besi atas dia. Dia ada panggil bush. Bush ni membuatkan dia ikat atas bush tu baru ada getah ni. Jadi getah ni untuk sedut segala vibration daripada motor ke tank. Itulah kelebihan bila ada getah ni lah. Okey, lepas tu masukkan je macam biasa. Kita masukkan pump tu, reserve tank tuti. Sambung balik soket dia. Okey, ngam. Okey, aku nampak bendanya kalau see, dia tak berapa ni lah sebab dia dah tinggi kan. Jadi mana yang ni kena adjust sikit lah. Korang tengok lah fitting dia. Semua benda jadi rapat lah semua jadi rapat. Ni semua dah rapat ni. Jadi aku tak tahulah long term macam mana, tapi harapnya tak ada buat penyebab bocor ke apa lah. Semua jadi rapat ni. Semua jadi rapat. Ni sepatutnya ada dia punya ni. Ni. Tapi tak ada ni tak ada. Jadi tak apa, tak ada masalah. Yang tu nanti kita just letak je. Kita adjust lah macam mana Okey, adjust macam ni ke, bagi dia duduk bawah. Okey, jom kita pasang. Proses ikat semula tank dekat motor. Okey, proses ni agak mencabar sikit sebab tank ni dah tinggi tau. Bila dia dah tinggi, kedudukan bontot tank ni terduduk belah inner belah bawah. Jadi kalau korang tengok dalam aku punya fast forward ni, aku sampai kena duduk di atas tank sebab dia punya pressure tu terlalu tinggi. Aku kena tekan kuat. Jadi cara mudah untuk skru tu sampai ke body, aku akan ikat sambil aku duduk atas tank. Baru skru trick tu dapat ikat dekat body. Mencabar sikit lah, korang kena tekan-tekan sikit. Ini part yang aku rasa sedikit susah sebab yalah, dia punya tank tu dah semakin tinggi. Jadi bila dia dah tinggi, korang kena ada sedikit effort untuk rapatkan semua skru-skru tu. Aku tak skru tak bush sebab skru yang aku ada tu bukan skru panjang, skru yang standard. Jadi terpaksa aku menekan tank ni direct terus ke atas motor. Kena ada beban sikit. Yang part ni je lah korang kena risau sikit. Okey, lepas tu letak semua getah-getah di atas tank. Dia ada semua dia punya gigi-gigi dia. Korang just letak je semula, rapatkan semula, susun jadi cantik. Lepas tu getah bawah seat. Getah bawah seat korang kena buang 4 biji macam aku explain tadi, kena buang. Lepas tu sambung semula hose bawah tank, vacuum tank, sambung. Lepas tu aku ikat semula bateri punya terminal lah. Itu saja. Okey, sekarang aku nak test boleh tutup ke tak lepas aku buang 4 getah ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ketat sikit ketat sikit. Okey, tak apa. Okey, settle. Bateri pun dah masuk. Gamsui masih hidup.
Kena ngamsoi. So sekarang kita pasang balik guys. Lepas settle semua, dah bolehlah pasang cover set semula. Okey, pasang cover set semula tak susah. Aku akan start semula daripada ekor belah kiri. Lepas tu aku akan masuk pula ekor belah kanan, ikat skru belah ekor hujung. Lepas tu baru kita ikat ke depan lah. Lepas dah ikat semua, bawah lampu dah ikat-ikat. Lepas tu belah sebelum inner hitam tu ada satu skru, itu kena masukkan skru dululah. Lepas tu kita masukkan inner semula. Lepas dah masuk semula inner, aku akan ikat semula bakul dekat belah atas inner tu. Bergaduh. Okay, so kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua okey. Alhamdulillah, settle guys. Tukar tank. Tank 7 liter. Cuma tak nampak sangat lah tak nampak dia punya naik tu. Tapi Alhamdulillah settle. So okey, itu saja video untuk kali ni. Mungkin tak berapa proper sangat sebab hujan lah. Tempat pun sempit, aku buat asal ada bumbung je. Okey, semoga bermanfaat untuk korang yang nak tukar tank 125 ni guys. So okey, semoga kita berjumpa lagi di next video guys. So bye. Assalamualaikum.